Welcome to Phuket, Vietnam. Good morning everyone. Selamat hari Rabu. This is day 4 for us. So sekarang ni kita tengah masak. So kita orang lapar and kita nak makan. This morning lepas tu kita pergi cable car. Tapi kita ada seorang yang kecundang, iaitu Zizi. Yeah bro. So dia mengalami sakit gastrik dan pening kepala dan macam-macam lagi. So dia berkemungkinan tidak boleh menerusi ekspedisi kita hari ni. Jadi dia akan stay. So stay tuned. So let's go Bel. Kita akan pergi ke cable car. Okay. Cable car. Let's go. Okay, sekarang kita berada di Gaan Duong Station and kita akan pergi naik cable car. This is the longest cable car yang ada dekat Asia. Kita akan beli tiket. Harga tiket dia dalam RM172, iaitu ada full board dah, ada meal, ada main air. What's your name? Jacob. Oh yeah. Django, Fox, Maeve, and Thea. Yeah, nice to meet you guys. Enjoy your trip. Yeah, you too. Yay, finally here. Made it. After the best ride we've ever had dekat cable car tadi, and finally kita dah sampai dekat another new island. It's a theme park plus water park. So let's enjoy. Ini dulu sebelum kita water park. Nice guys. Nice. Okay bye. Guys, kita baru selesai main yang macam Timber. apa? Something timber right. Something timber, and kita orang dah lonyoy sekarang. Memang Memang unexpected. Dia nampak slow tau. Cuba kau naik. gila tempat ni. Laju tu. Kita orang tak dapat rakam benda tu tadi sebab memang berbahaya, sebab takut mau telefon ni jatuh ke apa kan, dia orang suruh simpan dalam locker. Memang sepanjang ride, time naik tu tak jerit tau. Time turun tu all the way. Jerit je. Nangis bos. Let's go, kita pergi try permainan yang kedua. So inilah permainan roller coaster yang kita orang main tadi. Dan pengalamannya sangat menakjubkan. Dia made of wood. So kita orang macam rasa macam dengan gegar-gegar dia. Rasa menakutkan lah, takut tiba-tiba jadi something ke. Lalu orang naik ah. Our second game here. Apa ni? Dia macam Eye of Melaka lah, tapi tak pasti. Eye of Melaka yang pasti. Let's go. Guys, inilah dia keadaan semasa di Phuket. It's very nice. Cuaca baik pada hari keempat, and kita just enjoy the view today. Tengok ni yang permainan kita main tadi. So let's go. Kita akan explore mandi di
Waterpark Phuket. Kita dah main permainan santai kat sini. Sekarang kita dekat area yang chill-chill lah. Sekarang kita baru selesai mandi. After for about 5 hours kita dekat dalam waterpark Phuket ni. And semua dah penat. Jane pun nak beli souvenir sekarang untuk kenang-kenangan. So yeah, it is the best experience we've ever had. Hi guys, so it's already 5 PM 5 petang dekat Phuket Sunset Town. Okay. Akan menyedihkan sebab ini akan menjadi hari malam terakhir buat kita orang. Yep. Jadi kita perlu enjoy lah. Right now kita dekat Jen, which is salah satu brand yang famous dekat Vietnam. And Din dia tengah nak beli, nak pilih baju yang dia nak. Sini diorang ada macam-macam pilihan, the design and harga dia pun okey lah. Dalam 199. Apa harga dia? RM30. RM30 mat. Forming kan, forming 150. Okay. Oh, bagus kau Google Translate-nya. Satnya faham apa dia mahu kau. I buy 3 150 each. Bodoh dah. I buy 3 pieces 150 each. I buy 3 pieces 150 each. No. Give me discount. Discount. Sale. Yeah, this one, but you give me. Sikit, 180 je. 190 How about 170? Pada sini lebih. Kena Dengan tak apa. kapal. Kena engine bos. Diskaun RM1 tak minta aku. Diskaun RM1. Tak dapat dah. Tak, aku okey. Aku tak ada duit. Kau beli je lah. So Isam, Protester. Dia tahu. Isam, pomegranate, mango. Sikit babi. Kau apa? Kau babi. Kau pomegranate. Hah, babi? No babi. No babi. Okay guys, Din sangat menginginkan baju tadi. Tapi Saya tetap nak diskaun disebabkan tak ada diskaun maksudnya loser. So if you want to be winner, you must get the price that you want. Peace out. So makanan sini semuanya makanan yang non halal. Ini confirm babi. Cincau. Cincau je. Ni tebu boleh lah kita minum. Oh ni 10k. Tebu 10k.
Lapok kau. Kita tengok-tengok nanti tulisan Vietnam kita tak tahu. Okay guys, so dekat sini ada satu supermarket. Kalau korang macam tak yakin dengan makanan-makanan yang dijual kat sini, boleh beli dekat sini. Ni, I tunjuk korang. Dalam ni macam supermarket lah. Boleh lah beli. Ni ada sotong squid, ice cream and kebab. Ni kita orang dah tanya hari tu. Yang ni kebab on-on. Tengok rupa dia macam kebab daging, kebab ayam apa semua kan. Tapi ianya tak halal. So kena tengok, kena tanya, tengok warna lain macam warna dia bos. Ini teppanyaki. Balik hotel makan telur je lah. That's all. Hari tu kita beli kopi lah. Tengok. Oi, kopi ni murah gila. Berapa? 100 dong, 100k dong. Berapa tak temu 160. Tapi lagi murah lah kat sini. Tok akak aku ada yang mana? Yang ni room tok dengan aku. 89. So kalau korang nak beli souvenir boleh beli ni. Legend. So sekarang Din dah beli yang ni. Din, Zizi beli souvenir. Tengok souvenir Zizi. Kopi. Coklat yang Sebab terbaik kopi guys. Vietnamicano Vietnam Coffee. Ni lah buat souvenir. Souvenir. Cappuccino. Tengok semua full of coffee. Tak tahulah macam mana kau nak bawa balik kat sini. Nanti kita beli dulu. Faham? Okay, let's go. Bawa bayar. Ini kita berada dekat kedai Mitsu. Can you cut? Cut. Oh no. Boleh ke? Tengok makan. Aiskrim sini RM1.50 je. Ini dalam RM3, RM4 pun ada. Cobalah. One. Yeah. So Zizi cuba yang ini. Ni saya dah try kat Shah Alam itu. Dia belum pasal try. Okay. Aju tak tahu kan? Malam. Bismillah Zizi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Wait. Bisa? Nah, pakai dulu kan. Dia ambil video. Tutup pink one. Wait. Hai guys, kalau korang nak beli, boleh beli kat sini. Saya jual This I take. Okay. Where the mangkuk? Đây. Okay. Take everything. Yeah. Tahu. Shab, eat tahu. Oh, sikit nak cemil agak. This is tahu. Tahu. Jadi sabarin. And this one, purple rice. Okay, inside. Take some more. Oh, my head. Oh, thank you. Topi tinggal kedai tadi. What is this? Tu kau jadi peniaga boy. Green grass. Ni coconut. Coconut. Ni pul. Kau nè. Purple. Ni dia selesai. So ini je hasil dia. Ya, gelapong. Oh, gelapong lomkan. Kita bagi ke customer. Okay tuan. Sewang. Terima kasih. Thank you. Thank you. Okay. Penjual super. Ya. Jelly tu. Aman. Cik. Dah bayar belum? Ya, ni. Rasa sekali. Ni jelly grasa. Tengok. Coconut. Mau can. Ya apa ya? Bau sedap. Coconut. Sering nak kau. Santan. Cun.
Masin-masin sikit. Lemak-lemak ah. Alright. Thank you. Very good. Yeah. Delicious. Kopi Tenom. Mocha. Ni Gigi. Zizi pernah try lah. So harga dia dalam 100, 35. Ya. which is around how many ringgit? 22 lah. 22 ringgit in Malaysia. Okay. Thank you. Yang bala dia? Ayo buah. Tak apa, scam apa? Bukan. Avocado. Asal kau apa? Baik tak? Pahit? Nya kopi je bah. Kuat tu, sama kata. Atau caramel coffee. Macam ni asal Din? Kuih tak cheese tak takut. Boleh review rasa Din? Caramel pudding. Oh. Nabil, kau beli air serai Bil? Mau buka straw kawan. Kau bayar RM20 untuk air serai? RM30. RM30. Kau bawa air kau nak kuasa tak? Nak kuasa air kau tak? Boleh je review. So guys, kita dah dapat air kita hari ni yang berharga RM20. So, Sudah ada, yep, kita akan try air sparkling tau. Sparkling. So let's try it. Bismillah. Sparkling water lah. Refreshing tau rasanya. Refreshing. Ini kek tu. Recommended. Korang boleh pergi ke Brunei Cafe. Belum kacang perkara mudah. Tamatlah hari keempat kita dekat Phuket. So it was amazing. Kita dah try pergi ke cable car, kita main water park, kita main roller coaster and everything for today. So I really enjoy our day for now. Okay guys, this is our last day dekat Sunset Town. Lepas ni kita akan balik and naik flight balik ke Malaysia. So let's explore for the last time. Sekarang tengah short duit, kekurangan 20 baht untuk kita balik ke airport. So kita cuba nak bonding sikit dengan driver ni. Boleh tak tukar duit Malaysia, duit ringgit? Boleh. Boleh Kau bagi so, dia nasib baik ah. Let's go. Dia terima duit Malaysia lah, duit ringgit. Yang berjumlah RM5 je boy. Jadilah. Duit Malaysia. Okey mas. Okay. Buat hal lah, tak cukup duit. Tak boleh. Okay, red. Sure. Thank you driver. Ini flight kita pukul 1.25 akan masuk boarding.